Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Harimau Malaya kini memasuki fasa baharu apabila FAM membuat keputusan mengejut dengan melantik Tan Cheng Ho sebagai Ketua Jurulatih Interim Pasukan Kebangsaan. Persoalannya, adakah ini sekadar penyelesaian sementara atau permulaan kepada kebangkitan semula Harimau Malaya? Mampukah jurulatih berpengalaman ini mengembalikan keyakinan penyokong dan membawa skuad negara kembali digeruni di Asia? Salam sejahtera dan selamat datang ke Nadi Sukan, saluran yang membawakan kupasan terkini dunia sukan tanah air dan antarabangsa. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk terus menyokong kami. Menurut laporan Malaysia Kini, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM secara rasmi melantik Tan Cheng Ho sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya bagi menggantikan Peter Ciklamovski. Keputusan itu dibuat selepas FAM menilai pengalaman luas, rekod pencapaian serta pemahaman mendalam Cheng Ho terhadap landscape bola sepak Malaysia. FAM menyatakan keyakinan bahawa pengalaman dimiliki Tan Cheng Ho mampu memberi suntikan baharu kepada skuad kebangsaan dalam usaha meningkatkan prestasi di pentas Asia dan antarabangsa. Badan induk itu juga percaya pengetahuannya mengenai pemain tempatan akan menjadi kelebihan besar dalam membentuk pasukan yang lebih mantap. Tan Cheng Ho bukanlah nama asing dalam bola sepak negara. Beliau telah terlibat bersama skuad kebangsaan sejak 2005 dan pernah memegang pelbagai peranan termasuk sebagai penolong jurulatih sebelum dilantik menjadi Ketua Jurulatih Harimau Malaya dari 2017 hingga 2021. Sepanjang karyanya bersama skuad kebangsaan, antara pencapaian terbesar beliau ialah membantu Malaysia memenangi pingat emas Sukan SEA 2009 sebagai penolong jurulatih, muncul juara Piala Suzuki AFF 2010 serta membawa Harimau Malaya mara sehingga ke pentas final Piala Suzuki AFF 2018 sebagai ketua jurulatih. Di peringkat kelab pula, rekod Tan Cheng Ho juga cukup memberangsangkan apabila berjaya membawa Kedah muncul juara Liga Premier 2015, Piala Malaysia 2016 dan Piala Sumbangsih 2017. Beliau turut memiliki pengalaman melatih Selangor serta klub Thailand, Polistero FC. Pada April 2025, Cheng Ho dilantik sebagai pengarah teknikal pasukan kebangsaan. Kini, beliau diberi tanggungjawab lebih besar apabila kembali ke bangku jurulatih sebagai pengendali interim Harimau Malaya. Pelantikan ini membuka pelbagai persoalan menarik. Adakah beliau akan meneruskan corak permainan yang pernah diterapkannya sebelum ini atau memperkenalkan pendekatan baharu yang lebih moden bagi menghadapi cabaran bola sepak Asia yang semakin kompetitif? Dari sudut positif, Cheng Ho mempunyai kelebihan kerana mengenali ramai pemain tempatan, termasuk bakat-bakat muda yang sedang meningkat naik. Faktor ini membolehkan proses penyesuaian berlaku lebih pantas berbanding seorang jurulatih asing yang memerlukan masa memahami ekosistem bola sepak negara. Namun begitu, tugas yang menanti bukanlah mudah. Harapan penyokong kini jauh lebih tinggi berbanding beberapa tahun lalu. Semua mahukan Harimau Malaya bukan sahaja menang di rantau Asia Tenggara, malah mampu bersaing dengan kuasa besar Asia secara konsisten. Sebagai jurulatih interim, setiap keputusan Cheng Ho akan menjadi perhatian. Pemilihan pemain, taktikal, disiplin pasukan serta keputusan di atas padang bakal menentukan sama ada beliau mampu memperoleh kepercayaan untuk memegang jawatan secara tetap. Apa yang pasti, pengalaman luas beliau dalam mengendalikan tekanan bola sepak Malaysia menjadi aset yang sukar dinafikan. Beliau pernah melalui saat manis dan getir bersama Harimau Malaya, menjadikan beliau lebih memahami kehendak penyokong serta cabaran sebenar bola sepak negara. Selain aspek taktikal, Cheng Ho juga perlu membina semula keyakinan pemain. Mentaliti kemenangan merupakan elemen penting sekiranya Malaysia mahu melangkah lebih jauh dalam saingan antarabangsa. FAM juga dilihat memilih jalan paling selamat dengan melantik individu yang sudah memahami struktur pasukan kebangsaan. Langkah ini membolehkan persiapan diteruskan tanpa gangguan besar sementara perancangan jangka panjang dibuat. Kini, tumpuan seluruh penyokong terarah kepada aksi pertama Harimau Malaya di bawah kendalian Tan Cheng Ho.
Prestasi awal bakal menjadi petunjuk sama ada perubahan ini mampu menghidupkan semula semangat Harimau Malaya. Tan Cheng Ho bukan sekadar kembali sebagai jurulatih, malah beliau hadir dengan pengalaman yang sukar ditandingi oleh kebanyakan jurulatih tempatan. Pengalamannya mengendalikan skuad kebangsaan sebelum ini memberi kelebihan kerana beliau memahami budaya, tekanan serta jangkaan tinggi penyokong bola sepak Malaysia. Pelantikan secara interim juga boleh dianggap sebagai tempoh penilaian buat FAM. Jika Cheng Ho berjaya mencatat keputusan positif dalam beberapa aksi penting, tidak mustahil beliau akan dipertimbangkan untuk mengisi jawatan ketua jurulatih secara tetap pada masa hadapan. Cabaran terbesar yang bakal dihadapi ialah memastikan momentum pembangunan Harimau Malaya tidak terjejas. Beliau perlu segera menyesuaikan diri dengan barisan pemain sedia ada serta meneruskan segala perancangan yang telah dibentuk sebelum ini agar proses peralihan berjalan lancar. Selain aspek taktikal, Cheng Ho juga perlu membentuk semula keyakinan pemain. Dalam bola sepak moden, kekuatan mental sering menjadi pemisah antara kemenangan dan kekalahan, terutama apabila berdepan pasukan yang memiliki ranking lebih tinggi di Asia. Penyokong juga pastinya berharap beliau berani memberi peluang kepada pemain muda yang sedang menyerlah dalam Liga Malaysia. Gabungan pemain berpengalaman dan bakat baharu mampu menghasilkan skuad yang lebih seimbang serta kompetitif untuk jangka panjang. Hubungan baik Cheng Ho dengan ramai pemain tempatan dijangka memudahkan proses komunikasi di dalam pasukan. Faktor ini penting kerana keharmonian bilik persalinan sering menjadi asas kepada kejayaan sesebuah pasukan di peringkat antarabangsa. Dalam masa sama, FAM perlu memberikan sokongan penuh kepada Cheng Ho dari segi perancangan, perlawanan persahabatan berkualiti serta kemudahan latihan. Jurulatih yang baik tetap memerlukan sistem sokongan yang kukuh bagi memastikan sasaran yang ditetapkan dapat dicapai. Akhirnya, pelantikan Tan Cheng Ho membuka lembaran baharu buat Harimau Malaya. Sama ada ia menjadi titik kebangkitan atau sekadar penyelesaian sementara. Semuanya bergantung kepada keputusan di atas padang. Penyokong kini hanya mahu melihat skuad negara kembali konsisten, berdaya saing dan mampu mengharumkan nama Malaysia di pentas Asia serta antarabangsa. Apa yang lebih penting selepas pelantikan ini ialah sejauh mana Tan Cheng Ho mampu membentuk identiti permainan Harimau Malaya yang jelas. Bola sepak moden menuntut sesebuah pasukan mempunyai corak permainan yang konsisten, sama ada ketika menyerang maupun bertahan. Identiti inilah yang akan menjadi asas kepada kejayaan dalam jangka panjang. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, persaingan di rantau Asia Tenggara juga semakin sengit apabila negara seperti Indonesia, Vietnam dan Thailand terus meningkatkan pelaburan dalam pembangunan pemain serta kejurulatihan. Oleh itu, Harimau Malaya tidak boleh sekadar bergantung kepada pengalaman semata-mata. Sebaliknya, perlu menunjukkan peningkatan dari segi taktikal, kecergasan dan disiplin permainan bagi memastikan Malaysia terus kekal kompetitif. Sekiranya Tan Cheng Ho berjaya memanfaatkan peluang ini dengan keputusan yang memberangsangkan, beliau bukan sahaja dapat mengembalikan keyakinan penyokong terhadap skuad kebangsaan, malah turut membuktikan bahawa jurulatih tempatan juga memiliki kemampuan untuk membawa Harimau Malaya melakar kejayaan di pentas Asia. Kini, segala tumpuan terarah kepada aksi-aksi seterusnya yang bakal menjadi penentu hala tuju baharu bola sepak negara. Kesimpulannya, pelantikan Tan Cheng Ho sebagai ketua jurulatih interim membuka lembaran baharu buat skuad kebangsaan. Rekod cemerlang serta pengalaman luas memberikan harapan bahawa beliau mampu membawa kestabilan kepada pasukan. Namun, kejayaan sebenar hanya akan diukur melalui keputusan di atas padang. Apa pula pandangan anda? Adakah Tan Cheng Ho merupakan pilihan terbaik untuk membimbing Harimau Malaya ketika ini? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jika anda menyukai kandungan seperti ini, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe. Terima kasih dan jumpa lagi di Nadi Sukan.